Assalamualaikum, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya Puan Lili binti Yaakob dari Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam ingin menerangkan tentang maklumat khusus pedagogi akidah dan sirah untuk program ijazah sarjana muda pendidikan Islam, dan kod kursus ini adalah PIMK 3293. Kandungan dalam video penataran ini akan membincangkan tentang: pertama, maklumat umum kursus; yang kedua, hasil pembelajaran kursus; yang ketiga, kerangka kandungan; yang keempat, pentadsiran; dan yang kelima, rujukan. Maklumat umum kursus ini menyentuh tentang program, tajuk, kredit, sinopsis dan rasional kursus, nama penggubal dan nama pakar rujuk. Pedagogi akidah dan sirah ditawarkan dalam semester 2 untuk pelajar tahun 3. Jumlah jam pembelajaran pelajar atau JPP ialah 120 jam dan nilai kredit untuk kursus ini ialah 3 kredit. Mari kita lihat sinopsis kursus pedagogi akidah dan sirah ini. Kursus ini memberi tumpuan kepada bidang akidah dan sirah dalam dokumen kurikulum pendidikan Islam terkini, kaedah dan teknik pengajaran Rasulullah SAW, aplikasi strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan Islam, kaedah dan teknik pengajaran akidah dan sirah, perancangan pengajaran berdasarkan SKPMG 2 Standard 4 dan pelaksanaan pengajaran bidang akidah dan sirah. Rasionalnya, kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran pedagogi pendidikan Islam bidang akidah dan sirah berdasarkan kehendak dokumen kurikulum pendidikan Islam terkini. Kursus ini juga ditawarkan supaya pelajar dapat merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran akidah dan sirah dengan efektif menggunakan bahan sumber yang kreatif dan inovatif. Berikut merupakan senarai panel penggubal kursus ini. Panel penggubal adalah Ustazah Zulina binti Ahmad Zawawi daripada IPGK Pendidikan Islam. Saya sendiri Ustazah Lili binti Yaakob dari IPG Kampus Pendidikan Islam, dan Ustaz Zulkarnain bin Abdullah daripada IPG Kampus Afwan Afzan. Pakar rujuk bagi maklumat kursus ini ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi bin Haji Osman daripada Pusat Pengajian Pendidikan UUM College of Arts and Science daripada Universiti Utara Malaysia. Terdapat 3 hasil pembelajaran kursus ini. Hasil pembelajaran kursus yang pertama iaitu menganalisis kandungan dokumen kurikulum pendidikan Islam terkini dalam bidang akidah dan sirah serta kaedah pengajaran Rasulullah SAW. Tahap pembelajaran domen dan kemahiran insaniah yang perlu dicapai adalah C4, HPP 2 dan KKG 2. C4 ialah merujuk kepada domen kognitif, iaitu menganalisis dalam taksonomi Bloom. Manakala hasil pembelajaran program yang kedua iaitu mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk membina kemahiran intelektual secara progresif menggunakan tahap pemikiran kritis dan kritis serta kebolehan penyelesaian masalah. Dan HPP 2 ini sejajar dengan kemahiran insaniah KKG 2 atau kemahiran kognitif yang memberi tumpuan kepada kebolehan membuat perkaitan dan menganalisis pola, trend
atau kesamaan data berasaskan maklumat. Hasil pembelajaran kursus ini juga dicapai melalui proses pengajaran, pembelajaran dan penilaian yang melibatkan topik 1 dan 2. Pencapaian hasil pembelajaran kursus 1 ini akan dinilai melalui ujian. Hasil pembelajaran kursus kedua adalah menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang akidah dan sirah dengan mengaplikasikan kaedah pengajaran yang sesuai serta bahan sumber berbentuk digital yang kreatif dan inovatif. Tahap pembelajaran domain dan kemahiran insaniah yang perlu dicapai adalah C6, A4, HPP2, HPP6, KKG5 dan KMD2. C6 ialah merujuk kepada domain kognitif iaitu mencipta dalam taksonomi Bloom. HPP2 adalah hasil pembelajaran program 2 yang mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran untuk membina kemahiran intelektual secara progresif menggunakan tahap pemikiran kritis dan kreatif serta kebolehan penyelesaian masalah. Dan HPP2 ini sejajar dengan kemahiran kognitif 5. A4 merujuk kepada kemahiran organisasi. HPP6 pula merujuk keupayaan menggunakan teknologi digital atau maklumat secara beretika untuk menyokong tugasan dan aktiviti pembelajaran dalam bidang pendidikan Islam. HPP6 ini dijajarkan dengan kemahiran digital KMD2 iaitu mengaplikasi pelbagai kemahiran digital, sumber media dan teknologi dalam mengiktiraf hak digital, bertanggungjawab, beretika dalam pelbagai konteks pembelajaran, pekerjaan dan kehidupan. Hasil pembelajaran kursus ini akan dicapai melalui proses pengajaran, pembelajaran dan penilaian yang melibatkan topik 3, 4 dan 5. Pencapaian hasil pembelajaran ini akan dinilai melalui penghasilan RPH dan produk iaitu sumber pengajaran berbentuk digital. Hasil pembelajaran kursus yang ketiga adalah menunjukkan pengajaran mikro dan makro bidang akidah dan sirah iaitu P2 dan HPP3. Hasil pembelajaran program 3 iaitu merujuk kepada kemahiran praktikal yang merupakan salah satu fokus kemahiran kerja berfungsi dalam domain kluster hasil pembelajaran. HPP3 ini juga dijajarkan dengan P2 yang merujuk set iaitu set RPH. Dan hasil pembelajaran kursus ketiga ini akan dicapai melalui proses pengajaran, pembelajaran dan penilaian yang melibatkan topik 6. Pencapaian hasil pembelajaran kursus ketiga ini akan dinilai melalui persembahan. Berikut merupakan kerangka kandungan kursus yang digarap dalam MK ini. Yang pertama, analisis kandungan bidang akidah dan sirah dalam dokumen kurikulum pendidikan Islam terkini. Yang kedua, kaedah dan teknik pengajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, aplikasi strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan Islam. Yang keempat, kaedah dan teknik pengajaran akidah dan sirah. Yang kelima, perancangan pengajaran berdasarkan SKPMG2 Standard 4. Yang keenam, pelaksanaan pengajaran. Perincian kerangka kandungan ini boleh dilihat pada slide 15, 16 dan 17.
Berikut merupakan bahagian pentaksiran. Jumlah jam pembelajaran pelajar bagi setiap pentaksiran ini akan diperincikan pada rajah di bawah, di mana jumlah jam pembelajaran pelajar bagi kursus ini ialah sebanyak 120 jam. Manakala pentaksiran merujuk kepada 3 pentaksiran yang dilaksanakan, iaitu ujian, pembinaan RPH dan penghasilan produk, dan yang ketiga pengajaran mikro dan makro. Bagi pentaksiran ujian, ia melibatkan JPP sebanyak 4 jam, manakala pembinaan RPH dan penghasilan produk melibatkan 9 jam, dan yang ketiga pengajaran mikro dan makro melibatkan 5 jam. Maka jumlah keseluruhan ialah 18 jam. Berikut merupakan rujukan yang diguna pakai bagi kursus ini. Anda boleh lihat contoh rujukan pada slide yang ke-19 dan ke-20. Sekian sahaja penataan kurikulum maklumat kursus PISMP PIMK 3293 Pedagogi Akidah dan Sirah. Terima kasih.